Saya berada di Taman Sorafion di mana kami telah terima laporan bunga buluh sazame telah berkembang hari ini. Buluh sazame termasuk dalam keluarga Gramineae dan hanya berkembang sekali dalam 120 tahun. Malah bunga ni telah lama dikenali sebagai tanda datangnya satu bencana. Ya ke? Tengok, apa benda tu? Saya ikut awak je lah. Saya tak pernah tengok sebelum ni. Pelik. Ya, memang pelik. Ya ke? Nama sebenar kaiju ni adalah Pagos. Ia kaiju bawah tanah yang muncul 8 tahun lepas dan yang bahayanya, ia keluarkan pancaran molekul pemusnah. Dalam rekod lama kita, ia pernah muncul di Beijing. Ia muncul dengan fenomena cahaya misteri yang terapung di langit. Fenomena cahaya? Ia dikenali sebagai pelangi emas. Kejadian tu sering muncul apabila kaiju jantan keluar dari bawah tanah. Macam awan gempa terjadi sebelum gempa bumi berlaku ke? Tapi saya tak rasa macam tu. Kaiju itu bergerak ke pusat bandar 2 kilometer kurang dari seminit. Mustahil Pagos boleh pergi sepantas itu. Banyak lagi benda misteri pasal biologi kaiju jenis bawah tanah. Soma, awak tolong siasat tempat tu dengan Kanata. Tunggulah saya, Soma. Kita ni bukannya nak pergi berkelah. Fokus sikit dan perhatikan sekeliling tempat ni. Kebanyakan semua bunga kat sini dah layu. Apa kaitannya dengan gempa bumi, ya? Akar buluh sazame masuk jauh ke dalam tanah. Bila kat bawah ni ada masalah, ia cepat terjejas. Baru saya tahu. Saya nak pergi ambil sampel tanah. Awak pula pergi tanya orang-orang dekat sini. Roger. Sejak kebelakangan ni, gempa bumi kerap berlaku kat sini. Maknanya, Dewa Bumi tunjukkan kemarahan pada manusia. Apa Dewa Bumi? Kamu tengok tu. Dewa Bumi jadi marah sebab mereka bina benda tu.
Tak tahulah mereka bina kilang tu untuk apa. Tapi kalau dah banyak sangat kerja-kerja menggali, mesti bunga bulu Sazami akan mekar. Loji penapis tenaga ini menggunakan logam superkritikal yang dilombong dari 3,200 meter di bawah tanah. Dan ia ditapis untuk dijadikan kristal tenaga. Awak dengar tak? Kaiju bawah tanah perlukan banyak tenaga untuk terus kekalkan ketahanannya. Ada kemungkinan Kemungkinan apa? Pelangi! kami berdua nampak pelangi emas. Tolong keluarkan status samaran. Biar saya uruskan kaiju. Awak pergi pindah ke orang awam. Roger! Jangan panik! Jangan panik! Awak okey ke? Bangun cepat ya. Masalah ni, ia dah tutup laluan kita. Bila masa pula? Tuan okey ke? Tolong bawa dia. Baik. Soma! Sasarannya ialah tangki tenaga tu. Soma! Hoi! Awak okey ke, Soma? Hoi! Cepat bangun, Soma! Tentu naik turun geomagnetiknya telah mengubah ion kepada plasma sehingga munculnya pelangi emas. Mesti naik turun tu yang jadi punca pagos korek tanah kat kawasan tu. Mungkin itu cara ia tonjolkan diri? Tapi kejadian ini masih lagi misteri. Ia bergerak dalam 500 meter.
Dalam masa yang sangat singkat. Macam mana dengan keadaan Soma sekarang? Laporan menunjukkan dia okey. Dia diminta berehat dulu selama sehari, Kapten. Nak tak? Saya nak kurangkan karbo. Kenapa awak ni bersungguh sangat? Saya dulu dibesarkan dalam keluarga yang kaya. Tapi semuanya itu bukannya daripada usaha saya. Semuanya kecuali kerja yang saya buat sekarang ni. Tapi awak kat sini. Padahal semalam awak cedera kan? Habis tu awak pula? Saya? Saya buat kerja tenang je. Apa yang berlaku, saya kena hadap je lah. Jangan tipu saya. Saya tahu. Kebelakangan ni awak berlatih senyap-senyap. Tapi tak guna juga. Kalau berusaha keras tapi tak ada hasil. Kalau diri tak sempurna, baik jangan buat apa-apa. Apa maksud awak tu? Tugas kita adalah melindungi nyawa manusia. Selagi tugas kita ni selamatkan nyawa, kita tak boleh buat silap sikit pun. Kita kena jadi sempurna. Pada kebiasaannya, Pagos akan makan logam superkritikal jauh dalam bawah tanah. Jadi maksud awak kaiju tu serang semalam sebab manusia ceroboh kawasannya? Saya dah tandakan lokasi dan masa kaiju tu muncul selepas gempa bumi berlaku sejak baru-baru ni. Semuanya dalam garisan. Kaiju muncul dari titik pusat tu. Maksud kamu taman bandar bawah tanah? Saya rasa kat situ, lokasi sarang kaiju bawah tanah. Kita perlu imbas dari langit dengan pengimbas neutrino. Kali ini Soma akan pandu Guards Falcon. Kanata dan Ichika pula akan pindahkan orang awam di permukaan, ya? Roger! Sedia untuk berlepas. Ikut sini. Tolong jangan panik. Tenang semua. Ikut sini. Pemindahan Ya, ya. dah hampir selesai. Imbasan neutrino dimulakan. Sarang kaiju bawah tanah betul-betul kat tengah bandar. Hah? Pelangi emas kelihatan. Jangan risau, Nek. Hati-hati. Baik. Hati-hati. Tengok jalan. pelangi emas. Sumpah Dewa Bumi pada manusia dah mula. Bawa dia ke tempat yang selamat ya. Baiklah. Ikut sini. Pelan-pelan. Ultra Dimension! Bersinarlah. Flash! Deka! Ultraman Decker! Flash time!
depan. Ada lagi kaiju. Tapi itu bukan Pagos. Dah faham. Rupa-rupanya ada 2 ekor kaiju. Ultramedeka telah diheret ke bawah tanah oleh 2 kaiju. Saya akan mulakan pencarian. Ini sarang. 3,200 meter di bawah tanah. Semua cahaya itu kristal logam superkritikal. Saya nampak Ultramedeka tengah lawan dengan 2 kaiju. Sedia untuk beri bantuan kepada Ultramedeka. Apa? Saya nampak kaiju ketiga muncul. Keadaan makin bahaya. Kat sini ada lebih dari 2 kaiju. Nama kaiju Titanic. Di belakangnya adalah koloni Twin Tail. Ia satu koloni yang besar. Ultraman Puzzle Swatch. A huge team-up of Ultra heroes and kaiju. Over 60 featured characters. Assemble your own personalized team from characters across the Ultra series. A super easy puzzle game. An explosion of special moves and combo attacks. Combine powers to solve puzzles and maintain peace throughout the universe. Ultraman Puzzle Swatch. Available now. Akira, saya perlukan bantuan. Pulse Dimension! Akira! Lancarkan penanda neutrino. Tembak penanda tu dengan meriam Nurse Neo Maxima. Berita diterima. Naikkan output enjin meriam. Sedia untuk tembak. Nurse Dese. Mod perang. Penanda neutrino. Tembak!
Bagus! Guts Falcon, naik ke permukaan! Kita dah pun terima isyarat penanda. Meriamness Neo Maxima. Tembak! Ultra Dimension! Menjelmalah! Miracle! Dekat! Ultraman Deckard! Miracle Time! Pemerhatian yang luar biasa, ketepatan visual dan juga kemahiran menembak. Nampaknya Soma dah selamatkan kita semua hari ini. Dia seorang pakar pemerhati. Seorang pakar pemerhati? Dia perhati semua dan cuba selesaikan sendiri dengan sempurna. Pada masa sama, itulah kelemahan dia dan kekurangan. Tak sabar saya nak tengok pasukan kita ni berkembang. Rasa awak ni seorang lelaki keras kepala yang terlalu penting ke kesempurnaan. Tapi hebat juga awak, ya. Yang tu saya tak boleh nafikannya. Ingat tak? Saya ada cerita kaiju pernah serang masa saya kecil. Ingat? Kami sekeluarga terpisah dari serangan kaiju. Saya tak boleh buat apa-apa. Waktu tu saya telah diselamatkan oleh seorang ahli TPU. Masa itulah saya fikir, itu yang saya mahukan selama ni. Saya nak kerja menyelamatkan nyawa manusia. Ya ke? Tugas kita ni adalah menyelamatkan nyawa. Kita tak boleh buat silap. Kita semua kena jadi pasukan yang sempurna. Faham?
けばまた空回りなぜだろうずっと繰り返し遥か彼方に輝く星を見上げているいつになればあの高みへたどり着けるでも今はまだ自分らしく下手くそな夢抱いていこうきっと誰もが同じ悔しさを背負ってるんだただがむしゃらに走ればいい呆れるほどまっすぐにいつかまばゆい光の中でその願いは叶うからNavigasi Dimensi Ultra Kanata. Mari kita kaji lebih lanjut tentang kad Dimensi Ultra. Apa kad kita hari ini? Kad pada hari ini adalah Akira! tinggi 45 meter, berat 12,000 tan. Kaiju ni akan terus muncul setelah kad Akira diimbas. Ia kumpulkan tenaganya pada tanduk untuk lancarkan serangan cas berkuasa pada musuh. Sekali pandang je, rasa tenang pun ada. Sifat tu aja yang awak tak ada sekarang. Saya memang buat orang serabut. Kita jumpa di lain hari. Jumpa lagi. Kami kesan satu tenaga misteri di bawah tanah. Rupa-rupanya, takkanlah. Bukan ia dah kalah 10 tahun lepas ke? Tiba-tiba, gergasi cahaya Ultra Purba telah muncul dari langit. Akan datang dalam Ultraman Decker. Cahaya harapan dari planet Mare. Jumpa lagi nanti. Minna, 楽しんでくれたかな？チャンネル登録すると動画の最新情報が届くんだって。君の応援待ってるぞ。